sebenarnya zaman sekarang kita dah ada banyak gila platform macam TikTok, Instagram yang memang anytime je you boleh buat duit. Either you nak or tak nak je sebenarnya. And then dari segi tak lah, for me bila kita muda kan, sebenarnya kita kena tahu minat kita apa and kita punya niche apa. Contoh macam I tahu yang I memang dari dulu sebenarnya suka ambil gambar dengan phone. So one of the reason kenapa my IG ataupun business bundle dulu power and senang gila blow up ataupun orang sebabkan the way presentation. Okay lah, kalau I beli baju bundle kan biasalah kotor sikit, so I akan basuh dulu. Lepas basuh I akan gosok lawa-lawa, and then I akan tangkap gambar, memang akan nampak macam baru gila. So orang bila orang tengok gambar tu, confident orang nak membeli tu lebih tinggi. And then kita boleh jual mahal lagi. So contohlah macam kalau orang lain, diorang kadang-kadang diorang tak put effort, ambil gambar snap macam tu je. Dia senang cerita macam ni je. So I ada baju yang sama, orang ni ada baju yang sama dengan I, cuma dia tak rajin nak gosok, dia tak rajin nak basuh and dia tak ada semangat nak ambil gambar yang cantik. Dia post. So harga dia boleh pergi RM30 je sebabkan look dia macam tu. Tapi bila I baju yang sama, gosok, basuh lawa-lawa, tangkap gambar cantik kan, I boleh flip sampai RM150 pun boleh. Sebabkan orang lebih yakin beli yang dah memang nampak cantik instead of yang memang kedut-kedut macam tu. So dari situlah I tackle market sebenarnya. So benda tu semua tu patut kira juga dalam kita punya ni. And selalunya orang yang kalau pertikaikan tu sebenarnya dia just nak create excuse je benda tu kan. Because I think sama je dalam bisnes pun sebenarnya sama, cuma yang membezakan kita adalah marketing dan juga kita punya branding.